Hai, selamat datang ke Cahaya Hati, saluran yang membawa anda menjelajah kisah alam semesta dengan gaya santai tapi penuh ilmu. Hari ini, kita nak bercerita tentang satu fenomena langit yang sungguh luar biasa, indah, misteri dan seolah-olah datang dari dunia lain. Ya, inilah dia, aurora. Apa sebenarnya aurora ni? Macam mana ia boleh terjadi? Dan kenapa hanya boleh dilihat di kawasan tertentu dunia? Jom kita sama-sama bongkar rahsianya. Aurora ialah cahaya semula jadi yang muncul di langit malam, terutamanya di kawasan berhampiran kutub bumi. Di kutub utara, ia dikenali sebagai aurora borealis atau Northern Lights. Manakala di kutub selatan, ia dipanggil aurora australis atau Southern Lights. Nama aurora ni datang daripada nama Dewi Fajar dalam mitologi Rom, Dewi Aurora, yang membawa cahaya pagi ke dunia. Dan memang sesuai. Sebab bila fenomena ni muncul, langit seolah-olah menyala macam fajar yang hidup dan menari-nari di udara. Tapi, macam mana pula aurora ni boleh wujud? Semuanya bermula dari matahari. Di permukaan matahari, kadang berlaku letusan besar, kita panggil ia solar flare atau ribut suria. Letusan ni melepaskan zarah bercas elektrik, terutama elektron dan proton, ke angkasa lepas dalam bentuk solar wind, iaitu angin suria. Bila zarah-zarah ni sampai ke bumi, medan magnet bumi yang kita panggil magnetosfera akan menolak kebanyakannya. Tapi di kawasan kutub, medan magnet tu lebih lemah. Sebahagian zarah berjaya masuk ke lapisan atmosfera. Dan bila zarah bercas ni bertembung dengan molekul gas seperti oksigen dan nitrogen, perlanggaran tu melepaskan tenaga dalam bentuk cahaya. Dan cahaya inilah yang kita nampak sebagai aurora. Warna aurora pula berbeza-beza, bergantung pada jenis gas dan ketinggian di mana perlanggaran berlaku. Kalau oksigen bertembung pada ketinggian 100 hingga 300 km, hasilnya cahaya hijau terang. Kalau perlanggaran berlaku lebih tinggi, 300 hingga 400 km, ia hasilkan warna merah. Dan kalau nitrogen yang terlibat, akan muncul cahaya ungu atau kebiruan. Bentuk aurora juga macam-macam. Kadang nampak seperti tirai beralun lembut. Kadang macam ombak yang menari. Dan kadang seperti pancaran cahaya menegak ke langit malam. Semuanya bergantung kepada arah angin suria dan kekuatan medan magnet bumi ketika itu. Kalau kita nak tengok sendiri, aurora borealis, tempat terbaik ialah di negara-negara berhampiran kutub utara seperti Norway, Sweden, Finland, Iceland, Kanada, Alaska dan sebahagian Rusia. Manakala aurora australis pula boleh dilihat di bahagian selatan New Zealand, Tasmania dan Antartika. Tapi untuk kita di Malaysia, memang susah nak nampak dengan mata sendiri. Kita terlalu dekat dengan garisan khatulistiwa. Tapi jangan risau, banyak live cam dan rakaman sebenar aurora boleh ditonton dalam kualiti tinggi. Seolah-olah kita berada di bawah langit yang sama. Sekarang, jom kita dengar beberapa fakta menarik tentang aurora. 1. Aurora bukan sekadar cantik. Ia juga petunjuk tentang aktiviti matahari. Semakin kuat ribut suria, semakin besar dan terang cahaya aurora. 2. Ada kajian kata aurora boleh berbunyi. Ia kadang menghasilkan bunyi halus seperti desiran elektrik, tapi hanya boleh dikesan dengan peralatan khas. 3. Aurora boleh ganggu komunikasi radio dan GPS sebab zarah bercas boleh mengganggu isyarat elektromagnetik di atmosfera. Dan 4. Masyarakat purba dulu pun dah kagum dengan aurora. Orang Viking percaya ia cahaya dari perisai pahlawan yang gugur dalam pertempuran. Orang Finland pula kata ia datang dari ekor rubah ajaib yang melibas salji. Hingga terhasil percikan cahaya di langit. Fenomena aurora ni sebenarnya bukti betapa hebatnya ciptaan Tuhan. Ia bukan sekadar keindahan visual, tapi juga tanda bagaimana bumi, matahari dan angkasa saling berhubung dalam keseimbangan yang sempurna. Jadi, kalau satu hari nanti dapat peluang ke Iceland, Norway atau Finland, jangan lepaskan peluang untuk tengok sendiri aurora. Bila kau nampak cahaya hijau dan merah tu menari di langit, percayalah, rasa kagum tu tak dapat digambarkan dengan kata-kata. Sekian sekilas info daripada Cahaya Hati, tempat kita bercerita tentang keajaiban dunia dengan gaya santai tapi penuh ilmu. Kalau kau suka video macam ni,
Jangan lupa tekan like, share dan subscribe ya. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Ingat, dunia ni terlalu luas untuk kita tak ambil tahu. Assalamualaikum dan salam hormat dari saya. Jaga diri dan jaga langit. Sebab langit pun ada cerita.